Assalamualaikum murid-murid. Hari ini, cikgu ada satu kotak misteri. Tapi, barang-barang kat dalam ni berterabur lah. Wah, kotak apa tu cikgu? Nampak macam best je. Mesti ada banyak barang ajaib kan cikgu? Tengok ni. Semuanya bercampur. Cikgu perlukan bantuan Detektif Ahmad dan Detektif Maya untuk susun dan bandingkan semua ini. Boleh? Jumpa. Ini kasut kiri dan ini pula kasut kanan. Sama warna dan sama bentuk. Stoking pun dah siap pasang. Sarung tangan pun sama. Senang je ni cikgu. Pandai. Tapi cuba tengok cawan ni. Pasangan dia bukan cawan lain, tapi piring. Tak sama rupa, tapi kawan baik. Macam sudu dengan garpu lah kan cikgu? Dorang lain-lain, tapi makan sama-sama. Wah, besarnya bola ni. Yang kat tangan Ahmad tu kecil je. Betul tu, Maya. Macam cikgu dengan Ahmad. Cikgu tinggi, Ahmad. Ahmad rendah lagi. Tapi nanti Ahmad makan sayur banyak-banyak. Mesti jadi tinggi. Tengok ribbon ni. Merah ni panjang. Yang biru ni pendek je. Sekarang teka guli pula. Balang kiri ni penuh, balang kanan ni ada beberapa biji aja. Yang ni sedikit. Guli dalam balang ini banyak. Kalau cikgu tuang macam ni. Sekarang dua-dua jadi sama banyak. Wah, bulu pelepah ni ringan sangat. Tiup pun boleh terbang. Buku ni berat lah cikgu. Tak larat nak angkat sebelah tangan. Sebab tu kita panggil berat dan ringan. Yang berat akan turun ke bawah, yang ringan naik ke atas. Siap pun. Kemaskan meja kita sekarang. Tahniah, detektif semua. Pandai memadan barang sama dan bezakan besar, kecil, berat atau ringan. Faham cikgu. Nanti balik rumah, Maya nak susun kasut ayah dengan ibu bagi sama pasangan. Ahmad pun nak cari stoking Ahmad yang selalu hilang sebelah tu. 1, 2, 3. Misi ajaib berjaya. Jumpa lagi dalam misi seterusnya.